Tengok video ni kalau korang nak tahu pasal diversification of investment portfolio. Diversification ni maksud dia mengagihkan investment korang ke instrumen kewangan yang berbeza untuk kurangkan risiko. So, bila korang tambah real estate ke portfolio korang, korang boleh balance out the ups and downs of other investments macam stocks atau bonds. Real estate ni adalah sesuatu tangible, aset fizikal di mana korang boleh nampak dan sentuh. Berbeza dengan stocks dan kripto yang sangat volatile, real estate ni boleh kasih stability dan pulangan yang konsisten melalui rental income dan appreciation macam video-video yang saya pernah explain sebelum ni. Bila korang diversifykan investment korang dengan real estate, korang dah create satu safety net. Kalau stock market tengah down, kripto tengah crash, investment korang dalam real estate masih boleh perform dengan baik and kasih korang financial security dan peace of mind. Kalau korang nak ada portfolio investment yang balance and kukuh, consider invest dalam real estate. It's a smart way untuk kurangkan risiko dan tingkatkan chances of financial success. If you guys dapat sesuatu dari video ni, please share dengan your family and friends. Assalamualaikum.